5 tanda jangan beli kereta. Kalau kau ada dalam list 5 tanda ni, berhati-hati, elakkan dari membeli kereta dulu. Okay, jom follow saya dalam video ni. Sebelum tu, jangan lupa repost juga, share dekat kawan-kawan saudara korang yang tengah mencari kereta. Jangan lupa follow saya sekali guys, dan like video saya. Okay, mari guys. Yang pertama, jangan beli kereta bulanan yang melebihi 1/3 gaji anda. Okay, contoh gaji anda 2,000. Kalau boleh, carilah bulanan yang bawah daripada 500 ataupun 600. Okay, jangan melebihi 2/3 gaji anda. Takut nanti korang tak mampu nak bayar bulanan kereta tu akan datang. Yang kedua, tak ada simpanan yang cukup untuk maintenance kereta. Yang ini kena berhati-hati. Sebelum korang beli kereta, make sure ada duit simpanan dalam akaun bank korang, ASB ke, tabung haji ke. Anything berlaku dekat kereta, korang ada duit spare untuk repair kereta tu. Yang ketiga, jangan beli kereta kalau nak ikut trend ataupun ikut cakap kawan-kawan. Yang ni lagi berhati-hati, okay? Beli kereta ikut poket sendiri, ikut kemampuan. Jangan nak menunjuk-nunjuk sampai tergadak nanti. Yang keempat, jangan beli kereta kalau dapat tahu feedback kereta tu sangat-sangat teruk. Ini tolong buat research dulu sebelum beli kereta. Make sure kereta yang kau nak beli tu feedback dia cantik. Setakat ada repair costing yang kecil-kecil, benda yang kecil-kecil tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini jangan beli kereta yang banyak isu gearbox, banyak isu wiring, banyak isu benda-benda yang besar. Dan yang kelima, jangan beli kereta kalau terpaksa cut kos hidup korang. Ini terpaksa sampai nafkah bini dipotong, anak-anak punya yuran ataupun lifestyle kena cut. Ini berhati-hati, okay? So jangan sampai kereta tu menjadi beban, menyusahkan keluarga pula. So kalau kau rasa video ni bermanfaat, boleh share dekat kawan-kawan, kongsi bersama-sama. Kalau nak mencari kereta terpakai, nak saya buat semakkan loan, kontak dengan saya, pergi ke profile, tekan link dekat situ, wasabi dengan saya. Okay, nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum.